Okey geng, saya dah sampai dekat Bandar Kulim. Bandar Kulim, kawasan perindustrian Kulim. Tengok, belik lidah. Kulim Logistik, Kulim, semua Kulim lah ni, Global Industri. Ini kawasan ni kalau korang duduk sini, sibuk dengan dia orang bekerja lah. Kenapa tak cross sana? Ubi sudah potong. Saya potong balik. Saya lawan dengan EF5. Yalah, batu rehat. Okey geng, ini apa ni? Sign motor. Pasang kereta lah ni. Banyak barang ini Mazda. Kilang Mazda. Panas Sini pokok pun tak ada. Okey geng, saya sambung nantilah. Sini kawasan memang panas geng, garing, tak ada pokok, tak ada apa, semuanya garing. Allahu Akbar. Memang panas panas. Tengok ini kilang pemasangan kereta Proton. Di sebelah kiri. Proton ke? Bukan lah. Itu Hyundai, Mazda, BMW. Banyak kereta tengok geng. Kita beli kereta, kita bukan main lap-lap, cuci-cuci. Tengok dia orang letak tengah mana. Dia letak tengah panas, kena hujan. Itulah. Tak tahan panas sangat Ini saya ingat Abi, kalau kita cross ke tepi tu bagus Kita cross tepi sana kan, kita keluar balik. Alright, jom. Ini tengok kilang kereta geng. X70, X90, macam-macam ada. Ini semua kilang buat kereta lah ni. Tengok besar. Best. Okey lah, nanti kita sambung balik. Jalan ni memang banyak lori, panas, sibuk lah. Dia orang nak balik kerja ni. Bye. Okey, dah sampai dekat highway Kulim ni geng. Kita boleh tengok lah, pembangunan dah ada banyak tu, dekat-dekat dengan Komtar lah tu, kawasan tu. Tapi yang masalahnya ni lorong motor tau. Lorong motor ni dia ada masalah sikit. Dia ada exit, lepas tu kena traffic light, lepas tu masuk balik lorong motor, lepas tu ada speed bump. Banyak sangat masalah dengan lorong motor. Nak masuk lorong sana takut nanti kena, yelah macam-macam lah, kena saman ke apa ke. Jadi kita orang masuk jalan motor je lah. Okay, so dah nak sampai lah. Nanti sampai sana saya akan update sama ada nak naik feri ataupun nak naik jambatan. Tak tahu lagi. Tengoklah, kalau ada masa kita cuba naik feri tengok. Sebab ada nak buat satu video nostalgia lah tentang feri ni. Okay, kita jumpa nanti. Bye bye. Lacok. Okey geng, padi tengok menghijau. Cantik. Highway kat tepi sana. Bye bye. Dia ingat Vespa tak laju lah. Laju Vespa. Bapak boleh kejar. Dia tak boleh kejar. Dia orang berhenti bayar tol nanti. So dah sampai tol Kumbang Semang. Kita jalan lah, selagi ada jalan feri lambat Ya. Feri kita free esok, kita naik. Ada speed bump tak ada. Okay geng, nanti sambung balik. Saya dah sampai. Bye. See you later. Tapi tak ada koyak Tak ada koyak. Aduh. Ini lorong motor exit bawah Ini traffic light
Tak ada lah Wi. Saya pun lama tak, Saya pun tak perasan tu. Potong lah. Oh tak ada lah Wi. Saya ingat tak ada dah. Ada lah? Oh tak ada Wi. Mana ada. Oh sudah buang dah. Bagus. Okay guys, so saja kita orang bincang. Saya bincang dengan Wi pasal tol kan. Dulu kan kena bayar RM1.20. Sekarang dah tak ada tol lah. Dah lama sangat tak datang. Saya ingat dah 8 tahun lah. 8 tahun lah. Last datang 2018. Okay geng, dah sampai Jambatan Pulau Pinang. Saat yang ditunggu-tunggu. Sudah lama tak datang sini Wi kan. Oh, tapi naik Vespa best oh, tak koyak oh. Motor relax lah. Cuma satu benda lah Wi, nak cakap keras punggung lah. Oh ini cantik Wi. Ya Allah, cantiknya. Tu. Orang semua laju Wi. Inilah kalau berhenti lah, nanti dia datang oh. Itu pasal apa, emergency kan. Takut nanti mau bunuh diri ke, motor rosak ke, itu macam lah. Bagi dia orang potong lah, bagi speed dia orang potong sudah okey lah. Kita mau ambil gambar kan. Wi buka lah 360. Oh best best. Lori lah laju sikit lah. Oh lama best tu. Jambatan baru Wi lah, 5 km ke lebih lah. Saya tak tahu lah, lebih lah, 10 lah lebih lah. Saya tak pernah masuk, sekali pun tak pernah masuk. Ada ferry. Aha. Yalah, ferry jadi free lah. Ya. Ada motor belakang. Okey geng, dah sampai dah. Dah dekat dah. Saya berada di Pulau Pinang. Alhamdulillah dah sampai geng. Dah sampai geng. Kereta sangat banyak geng. Oi. Semua bawa. Oh ini Mercedes ah. Mahal tu. Tapi tak cantik. Yelah, saya ingat itu motor kalau datang sini ya, itu motor orang tak potong, tak boleh potong. Ada pok apa. Oh. Oh tinggi yo. Ini lori tak best ah. Mesti tak best lah. Kalau lori mesti tak best, kena potong. Korang nampak tak power Vespa ni? Koyak sampai. Tapi kalau naik bukit tak sampai. Tapi kalau pick up nak potong macam ni je. Dalam sekali potong lori tak lepas. Aduh.
Ini lama lah. Inilah mercu tanda Pulau Pinang. Penang. Kalau orang panggil pendek dia Penang, kalau panggil panjang Pulau Pinang. Oh. Ini kabel sudah usia berapa tahun tak tahulah. Lama. Boleh? Saya tengah rekod. Ya, saya potong sekejap. Oh, best geng. Best geng, suasana santai. Kita pantai dia. Kita orang nak balik ke hotel dulu sekejap. Lepas tu dah selesai semua, dah check in apa semua. Nanti dah tengok kalau ada aktiviti petang ni kita sambung lah. Kalau tak ada kita sambung pukul 7 malam ni kan? Kita sambung malam ni. Okey. Ada pelancaran motor Vespa. Alright. Lancar. Okey, makan rojak ini. Okay, tak tahu lah. Dia orang bubuh, kita bubuh je. Ada makan. Sebelum ni kita nak makan apa? Nak makan tengah hari tu. Jadi sampai ni ada makanan, kita bedah dulu lah. Yang ni dia suku cai sendiri juga. Ambil lah. Ini second round. Kopi, rojak. Okay. Oh ya. Oh ya. Hari ni berapa jam ni? 9 jam. 9 jam. Kita orang jauh 9 jam santai. Santai tak santai jugalah, boleh tahan. Okay, jom. Jamu selera dulu, nanti kita balik dekat bilik kita rehat. Jom.